Seterusnya, Aceh bakal membuka laluan perhubungan laut ke Pulau Pinang yang dijangka beroperasi pada Oktober, lapor media tempatan detik.com. Pengarah Jabatan Perhubungan Aceh, Teuku Faisal pada Jumaat berkata, pelabuhan Kroeng Gyukuh berperanan untuk urusan pelayaran antarabangsa. Beliau dilaporkan berkata pentadbiran Aceh telah melaksanakan koordinasi dengan Kompleks Kastam Imigresen Kuarantin dan Keselamatan ICQS Malaysia untuk menjayakan rancangan ini. Menurut Faisal, mesyuarat dengan Kementerian Penyelaras Bidang Undang-Undang, Hak Asasi Manusia, Imigresen dan Pemasyarakatan juga telah diadakan. Sementara itu, Timbalan Gubernur Aceh Fadlullah Dikfat berkata, sebelum ini pernah wujud laluan pelayaran dari Kuala Lumpur ke Aceh, namun tidak berjalan dengan baik. Beliau turut berharap laluan terus Kroeng Gyukuh Pulau Pinang dapat beroperasi dengan lebih berkesan. Penolong Deputi Kerjasama dan Imigresen Herdaus pula memaklumkan pihak Konsulat Jeneral